akan bergerak bila kepada persembahan ketiga kita. Baiklah, kita teruskan Mukri. Baiklah, persembahan tari kasih bertaut oleh kumpulan yang seterusnya mengetengahkan keindahan seni tari tradisional Melayu menerusi gabungan harmoni zapin dan joget. Persembahan ini dimulakan dengan zapin bak libat yang melambangkan kelembutan budi dan kesopanan. Sebelum diteruskan dengan joget serampang pantai yang menyerlahkan keceriaan, kemesraan serta semangat kebersamaan. Berteruskan konsep kasih berlaut, persembahan ini membawa mesej bahawa warisan budaya bukan sekadar khazanah yang diwarisi, malah menjadi jambatan yang menyatukan generasi serta menyemai nilai hormat, kasih sayang dan muafakat. Sebelum itu Insia, sebelum kita masuk ke dewan tadi, saya nampak sekumpulan ibu bapa ataupun para penyokong bermuafakat memakai pakaian yang sama. Boleh tak? Selamat datang. Itu dia. Baiklah Yang Insia. kita nak semaikan pada hari ini, Mukri, Penyokong pun sedondol. Ya, betul. Baiklah, sekarang tiba giliran kumpulan yang terakhir bagi sesi ini. Silakan Insia. Baiklah, sama-sama kita berikan sokongan dengan penuh semangat kepada kelab Dirgahayu Tari Jadi. Sekarang kemajuan Taman Medan. Dipersilakan.
sayang